Orang kita nak mohon tanah punyalah susah, tapi warga asing selamba saja jajah tanah buat harta pusaka sendiri. Isu ini mula panas di media sosial selepas tularnya rakaman kawasan tanah kosong di Jalan PJU 10 Damansara Damai yang kini berubah menjadi kebun haram. Apa yang mengejutkan, tinjauan di lokasi mendapati mereka ini cukup licik. Mereka sengaja membiarkan pokok-pokok tinggi di sekeliling kawasan itu supaya dari jauh nampak macam belukar biasa. Tapi sebenarnya di dalam sana tanah sudah diratakan untuk bercucuk tanam. Menurut penduduk setempat, Syahirah, aktiviti ini dipercayai dilakukan oleh warga asing pemegang kad UNHCR dari sebuah negara Asia Tenggara. Paling menghairankan, kebun ini seolah-olah menjadi harta warisan pula. Bila ada yang berpindah ke negara ketiga, saudara mara atau rakan senegara akan datang ambil alih tugas berkebun. Difahamkan kegiatan ini mula rancak sejak zaman PKP, namun sebenarnya mereka sudah bertapak di situ sejak lebih 10 tahun yang lalu. Persoalannya, bagaimana kebun ini boleh terus membesar tanpa sebarang tindakan? Malah ada dakwaan mengatakan warga asing tersebut membayar sewa kepada pihak tertentu melalui ejen. Walaupun mereka tidak membuat kacau, penduduk tetap terkilan melihat warga asing ini bebas berniaga berbanding orang tempatan sendiri yang terikat dengan pelbagai peraturan. Kesimpulannya, isu kebun haram di Damansara Damai ini bukan sekadar soal tanaman, tetapi soal kedaulatan tanah dan penguatkuasaan. Kini mata tertumpu kepada pihak berkuasa untuk melihat sejauh mana tindakan tegas akan diambil terhadap pekebun haram yang semakin besar kepala ini. Umpama kucing tak bergigi, tikus menari-nari.